Kebahagiaan dalam kemiskinan, keriangan dalam tangisan, suara seduh seorang insan dibelenggu oleh kelaparan. Suara seduh seorang insan dibelenggu oleh kelaparan. Kekejaman dalam peperangan, kejahilan dalam penderaan, begitulah nasib seorang insan dibelenggu oleh siksaan. Begitulah nasib seorang insan dibelenggu oleh siksaan. Siksaan kini menjadi amalan, penghinaan terhadap insan. Nilai kemanusiaan kini dilupakan, insan terus dalam kesesatan. Mereka harapkan hidayahmu. Kebahagiaan dalam kemiskinan, keriangan dalam tangisan, suara seduh seorang insan dibelenggu oleh kelaparan. Suara seduh seorang insan dibelenggu oleh kelaparan. Kekejaman dalam peperangan, kejahilan dalam penderaan, begitulah nasib seorang insan dibelenggu oleh siksaan. Begitulah nasib seorang insan dibelenggu oleh siksaan. Wahai umat Islam semua, bantulah mereka dengan apa yang ada. Ingatlah kita hanya hambanya, banyakkan syukur pada yang kuasa, menanti balasan di syurga. Kebahagiaan dalam kemiskinan, keriangan dalam tangisan, suara seduh seorang insan dibelenggu oleh kelaparan. Suara seduh seorang insan dibelenggu oleh kelaparan. Kekejaman dalam peperangan, kejahilan dalam penderaan, begitulah nasib seorang insan dibelenggu oleh siksaan. Begitulah nasib seorang insan